Allah ni dia maha pemurah. Allah ni dia bagi pada orang yang kadang-kadang ada benda dia jujur sungguh. Kadang-kadang benda tu kecil, tapi dengan sebab benda kecil tu Allah selamatkan. Macam dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, seorang kafir yang mana dia cukup menghormati bulan Ramadan dan memuliakan bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, dia tak bagi anak dia makan depan orang Islam. Bila masuk bulan Ramadan, dia rasa gembira. Dia pun tak tahu kenapa, dia kata dia rasa gembira. Akhirnya bila sampai satu masa, dia meninggal. Kemudian diberitahu, bila dah ditanam, barulah orang dapat tahu bahawa dia itu sudah Islam. Maka dipindahkan ke perkuburan umat Islam. Dan selepas ditanam, bermimpi orang soleh di kampung itu. Berjumpa lelaki, apa yang Allah muliakan kamu? Maka dia kata, kerana menghormati bulan Ramadan. Maknanya ketika itu dia sampai pada tahap jujur sungguh, telus sungguh. Dia jujur ni bukan maksudnya telus, sidik ni bukan maksud telus semata-mata, tapi bersungguh. Itu orang jujur. Orang jujur nak mengaji, dia bersungguh. Dia bawa kitab, dia bawa pen. Dia jujur nak mengaji. Bukan sebab orang suruh, bukan sebab orang paksa. Macam siwak ni, bila seorang tu jujur pakai siwak tu, memang dia nak pakai siwak, bukan sebab orang suruh. Akhirnya Allah kadang-kadang dengan sebab ni silap-silap Allah SWT selamatkan dia. Allah ni maha pemurah, kita tak tahu apa yang Allah nak buat kepada kita. Dan itu Nabi pesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang rendah satu kebaikan pun, walau sekecil mana kebaikan itu.